Nasional FM sentiasa di hati walau di mana juga anda berada. Dan juga bersama-sama dengan saya, Reza akan sambung siarannya dari 6 petang hingga 12.30 malam. Terima kasih sahabat saya Hazel yang baru saja terus menghiburkan anda 12 hari sehingga 6 petang tadi. Dan saya sambung siarannya sehingga 12.30 malam yang pastinya dengan hiburan terbaik yang terus menyerikan lagi hujung minggu anda. Baik, seperti biasa, sedikit perkongsian info semasa yang saya ingin kongsikan kepada anda yang diambil dari portal berita RTM, di mana dua inisiatif dilaksanakan bagi memastikan kelancaran operasi logistik maritim negara terus terpelihara susulan gangguan rantaian perdagangan global dan tekanan kos bahan api. Kementerian Pengangkutan MOT menerusi hantarannya di Facebook memaklumkan gangguan laluan laut antarabangsa ketika ini memaksa kapal melencong lebih jauh selain menyebabkan harga diesel melonjak melebihi RM7.50 seliter. Menurut kementerian itu, situasi berkenaan turut mengakibatkan kesesakan luar biasa di Pelabuhan Kelang serta meningkatkan risiko gangguan terhadap rantaian bekalan ekonomi negara.